Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebenarnya Islam ni adalah satu agama rahmah. Okey. Agama rahmah ni rahmat. Orang Kedah, orang Melayu kata hujan rahmat, hujan kasih sayang lah. Panas-panas hujan. Jadi Islam ini agama rahmah, mana agama kasih sayang. Jadi kita kena balik kepada pokok asal, iaitu agama ini adalah aslim taslim. Kamu Islam, kamu selamat. Jadi Islam ini adalah satu agama Allah yang mesti diberi ataupun dijamin selamat pada semua manusia yang menganutinya. Itu basic. Kemudian diberi juga panduan Al-Quran Sunnah, ijma' ulama' dan qiyas, sehingga disebut taraktu fikum amrani lan tadillu abada. Aku tinggal kepada kamu dua urusan yang tak akan menyesatkan kamu sampai bila-bila, iaitu Al-Quran Sunnah. Jadi semua orang Islam berpegang dengan paksi ni. Jadi apabila Islam ni, kita sebut pula Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Maknanya pengaruh-pengaruh demokrasi, pengaruh politik, pengaruh-pengaruh yang ada sekitar di alam dunia ni tak boleh mengatasi kesyumulan, kehebatan, kesempurnaan Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya itulah nilai Islam tu, Allah telah mengangkat darjat manusia ni. Jadi kita sesama orang Islam ni satu dunia dia tu, doktor, satu dia adalah satu saudara. Dipanggil al-muslimu ukhwah. Saudara kamu adalah orang Islam. Bahkan lepas kita buat tu, kita mati di talqin pun disebut saudara kamu adalah muslim dan muslimat. Baik. Jadi di mana keretakan perpecahan itu? Itu bermulanya apabila ada orang klaim, dia panggil overclaim lah. Kalau ubat ni overclaim lah tu. Itu bakal ni 10 hari lega. Overclaim ni menjadikan dia satu lagi punca perpecahan. Contoh yang Datuk sebut tadi. Jadi bila kita baca Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal Islam Madinah, atau mana orang yang selain pada Islam sebagai cara hidup, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Ayat tu kita talak kat kawan kita. Itu salah. Sesiapa yang memilih selain pada Islam. Jadi kalau kita PKR ke Islam, DAP ke, DAP orang Islam lah. Contoh Halil pernah bagi tu Islam kan. PAH ke mana-mana orang, kalau dia hidup Islam, dia Islam lah. Pasal apa Islam tu mesti ikut kita? Dah ikut Islam lah. Itu mula salah dia.